Ustazah kita comel-comel banyak betul barang dibawa, ya? Video. Dia ada buffet RM10. Video lah. Tak tahulah. Kita Tapi tengah rumah call kuning. Aisyah sekarang ni. Kau tengok Aisyah. Mana Aisyah ni? Kita tak ajak orang kahwin. Sorry. Jangan sampai aku start creator. Dia tahu kita punya detektif. Oh ya ke? Kau bagi? Aku tunjuk. Ikutlah Aisyah kalau kau free. Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita nak pergi Masjid Hopping. Okay, so first stop kita hari ni dekat Rumah Kuning. Kita nak breakfast dulu, makan dulu, isi perut dulu, baru kita pergi berjalan ke masjid-masjid. Betul. So, jom. So kita nak makan dekat sini. Try. Rumah Kuning. Kita nak try, nanti kita bagi feedback, okay? Ya, itu dia kita punya apa orang kata sunnah sebelum makan, sunnah Melayu. Ada Wiyah order apa roti apa? Roti sarang burung. Roti sarang burung. Apa ada banjir tapi tak ni. Tak sampai-sampai lagi. Ada Wiyah kata sedap, dia dah makan. Tak guys. So korang boleh datang dekat rumah Bintang daripada 10 bintang 8. Macam ada yang kurang. yang korang kecamu. Kita dah sampai. Terima kasih. Kita sekali kasih. Kuning terlampau lama ya. View mesti lawa weh. Kita dah sampai. Jom. Buka pintu. Sini ke? Betul kot? Betul lah. Oh, kunci masuk ke mana? Oh, solat bawah je? Oh, sebelum pukul 12, perempuan kena solat bawah je. Tak, aku kunci kot. Yep. Baru nak feeling-feeling. So, kita kena solat di bawah. Tengok background kita. Sekarang masih dapat pergi di tengah bandar. Ya, tapi isu dia sekarang ni kita boleh masuk sebab dia belum waktu solat. Dan kat sini ramai orang tidur kat luar. So, dia tak buka masjid. تصنع المستحيل لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. Alhamdulillah, kita dah sampai dekat Masjid Negara. Alhamdulillah. Second masjid. Another two lah. Dipermudahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi. Sama je. افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر بالعزم لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل لا تقل لوحدي. Kita dah settle dekat dalam. So kita nak keluar pula. Cari view sikit. Let's go. Hati ke hati. Jom. Isti'adah. Spot mana? Dah meletakkan macam mana kot? كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل لا تكن. View tak ada. Okay, kita akan ke galeri Masjid Negara. Kita nak bawa kita punya Princess? orang jauh Palam. Orang Palam. Palam. Orang ni orang KL tapi dia hopping juga. Kita dah berjabur dah tapi kita bawa tak apa. Jadi Kita tour jadi dia jadi tour guide. Mari kita masuk. Tapi kena bayar ke? ya. Betul eh? Untuk
حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام. Tak sempat nak tengok makam. Sudah selesai kita di sini. Kita dah selesai masjid terakhir. Banyak nur. اشتقنا ليه والهوى نادانا والهوى نادانا لما صار المركب ناساني ساروا والدمع ما جفاني أخذوا قلبي مع جناني يا طيبة يتيم الولهان. Sekarang kita nak pergi makan-makan. Hari kita makan sedap. InsyaAllah, amin. Bismillah. Turun tu. Jadi ke tidak? Kita punya lunch dah nak pukul berapa dah? Pukul 3. Atau punya aglio olio, duck, itik, adawiyah, nasi mandi, ayam. Lepas tu kita order dia punya special menu dia, pizza yang special dia. Selamat makan-makan. Tak boleh nak cakap. Tapi Alhamdulillah sedap sedap. Kelaparan dan sedap. Baloi dengan harga. Ya. Yeah. InsyaAllah. Last day hari ni untuk masuk sini. Last day 31 Disember 2025. Last day library sini dibuka untuk orang awam. Lepas ni kena charge RM20. Wah, masya-Allah.
Last kami di sini minit-minit yang terakhir 10 minit sebelum 2026. Kita memang sebelum masuk lebih bayar. sebelum masuk tahun yang berbayar, nak masuk ke perpustakaan ini, Kami dapat memanfaatkan Kami satu dapat- hari. satu hari dan beberapa minit untuk masuk ke sini. Alhamdulillah. See you next time. Locker dia, very antique. Apa tu bilang ke tepi locker? Buk kayu. So. Okay. Mari kita. Kita dah nak balik. Alhamdulillah. Kita dah settle dekat masjid. Masjid Zabidah. Ustaz. IIM punya. Okay. Sepatutnya kita next ada Masjid Jami. Tapi tempat ni Menarik dan tempat special yang sebenarnya memang target kita orang nak pergi. so kita orang cancel Masjid Jami kat KL tu. Tapi insya-Allah kita cukupkan juga 4 sekejap lagi. Nak tahu masjid apa dah? Okay. Alhamdulillah, itu sajalah Masjid Openg kami untuk kali ini bagi penutup 2025. Kita pun tak sangka yang kita sebenarnya plan di tarikh berikut, di tarikh ini, dan Alhamdulillah lah sebenarnya plan yang ad hoc ni sangat-sangatlah menjadi. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan buat lagi kalau korang berminat. InsyaAllah kita akan ajak untuk next, okay? Jadi itu saja untuk kali ini. Terima kasih banyak-banyak untuk korang yang tengok video ni. Terima kasih. Selamat tahun baru. Assalamualaikum. Bye-bye.